selamat petang atau selamat pagi. Tak tahu korang sekarang di cuaca apa. So berdiri ni saya di sini untuk mereview satu motosikal yang diberi nama R25 oleh Yamaha. So hari ni kita bersama owner, tak macam video lepas, tak bersama owner sebab owner malu. So apa? Kita jumpa sekejap lagi. So macam biasa hari ni kita akan review santai ya. So ni owner. So apa-apa pun korang boleh komen dulu apa pendapat korang kat motor ni sebelum aku start, sebab aku suka buat yang tu. Okay bang, beritahu nama, salam dulu. Saya Imran Najwan. Abang asal mana? Imran, asal daripada Selangor. Selangor. So okay, ni motor abang Ya. Last hari tu nampak pakai R15. Ya betul. Tiba-tiba dah membesar lah. Membesar motor ni. Nasib baik owner tak membesar juga. Oh ni dah membesar juga. Tak ada. Abang dah turun sikit. Okay, cuba review. Okay, first kali kita tanya harga dulu lah. Kan? Benda paling penting kita tanya harga. So abang angkat motor ni berapa? So saya angkat motor ni dengan orang. Saya nak beli baru tak mampu lah, mahal sangat. So saya angkat dengan orang 14,800. Kira saya owner kedua. Owner pertama perempuan. Macam tu. Owner perempuan siut. Abang ada tanya kenapa dia jual? Ada, saya ada tanya. Dia kata nak beli S-Max 150 sebab dah ada anak kan. Dia kata nak girat tak boleh. So dia jual lah motor ni kat saya. Kira jackpot lah saya dapat beli ni. Okay. Kaya betul akak. S-Max berapa yang market? S-Max market sekarang tak sure abang. Mungkin dalam 11,000 juga lah. Macam tu. Ya. Murah. Tak, aku tak tahu market pun sebenarnya. Tapi kalau yang ni yang baru B3 atau 5 dalam 23,000 jugalah. Yang baru B3 latest punya. Dapat 17,000. Saya beli ni dapat 14. 14. Tahun 2022. Jackpot Ya, jackpot. Ya, benda paling kita nampak sekarang ni livery dia. Ni livery ke cover set? Ni livery ke cover set? Cover set lah. Cover set Ya, cover set. Bukan livery. Bukan. Ini semua ni tanam apa? Stiker mati ni orang kata. Cover set ni. Ni bukan stripe. Ni dapat daripada owner lama ke atau pasang sendiri? Yang ni owner lama siap bagi dah. Asal dia warna hijau. Hijau lumut macam tu lah. Yang asal dia dapat? Asal punya cover set pun dapat. Dapat ke? Asal dapat. Jackpot betul. Yalah. Okay, exhaust sekejap lagi kita simpan sebab menarik ni. Kalau cover set ni biasa market berapa? Anggaran. Mesti viewer nak tahu. Sebab orang kata satu cover set kalau plain saja pun dah 1,000 lebih. Kalau yang macam ni market dalam 2,000 lebih jugalah cover set. Ush. Yes. Kira jackpot lah saya dapat. Orang lama dah buat kan. Cover set ni separuh harga motor aku. So baik aku jual motor ni, beli cover set je lah. Motor tak dapat. Okay, apa lagi yang menarik? Sebab kita ni main kapcai. So sport bike ni, sport bike kan? Dia kira sport bike ke super bike? 250. Sport bike belum lagi. Sport bike Sport bike. So kita tak tahu sport bike ni, kita main kapcai. So mana yang kita nampak kita cerita ke nak owner sendiri cerita? Okay lah, owner sendiri cerita lah. Daripada depan. Okay, daripada depan. Sini depan bang. Okay. Daripada depan depan apa yang abang buat? Depan macam yang boleh tengok masih standard lagi semua. Windshield standard. Side mirror nampak capang standard lagi. Dia punya apa? Bawah ni pun mudguard masih original. Bukan original. Dia cover set baru. Asal ni hijau lumut. Rim masih rim standard lagi. Disc pun disc standard. Masih semua standard. Fork standard. Cuma cover set saja yang tukar. Fork lower tak? Fork dah lower lah. Oh ada lower kan? 1 inci dah. Menarik. Ya. Ni kita simpan belah kanan, kita simpan jap lagi. Belah kanan kita simpan jap lagi. Kat sini ada tambah apa-apa? Kalau yang boleh nampak kat sini dia macam ada cover lah. Cover kat handle ni supaya orang kata tak nak calar, tak nak colour pudar apa semua. So kita ada pasang lah aksesori sikit. Dekat tank pun kita ada buat. Pasang ni punya cover lah supaya tak nak tank calar apa semua. Ni berapa habis? Ni dengan ni? Ke sekali ke atau asing? Yang ni asing. Yang ni harga bawah 100 lah. Yang ni? Yang ni turun fork ke atau macam mana? Yang cover ni? Yang cover ni. Yang cover ni dalam puluh-puluh gitu je. Turun fork ni? Turun fork
Berapa hari tu? Sebab hari tu saya buat dengan kawan. So Oh. dia bagi harga member lah macam tu. Kira rahsia ni. Rahsia. Aduh, tak boleh nak cukup. Meter biasa lah, meter standard lagi. Standard lagi. Okey. Tak ada ubah. Signal ni macam menarik ke signal ni punya design. Signal ni dia berubah. Kalau signal asal dia capang. Warna lama dia tukar signal LED. Tapi LED lain sikit. Cuba payung kejap sikit. Payung sikit Boleh. Biasa Oh. orang signal warna kuning kan. Kita warna lain. Kita special sikit. Warna biru-biru gitu. Sesuai dengan motor. Okey. Mati lah. So, footrest standard lagi Yes, footrest masih standard. Standard. Yes. Pocket ada turun. Pocket tak ada. Semua standard lagi. Yes, standard kilang lagi. Kita dah nampak motor ni dah sunat. Motor ni dah sunat. Ni dia custom macam mana ni? Nombor plate. Dengan signal semua. Oh, signal ni owner lama dia beli kat kedai aksesori R25 dekat KL sana. So dia beli undetail lah macam cover supaya air tak masuk lah bila hujan. So owner dah tukar, dah buang echo semua. Dia pasang signal LED lah belakang. Tak capang lah orang kata. So bila ada parking dekat-dekat motor, signal tak patah lah. Yes. Lawa. Plate ni tak boleh lipat kan? Biasa kau buat lipat. Plate ni tak boleh lipat. Owner lama dia tukar standardnya. Abang ada Tak plan boleh nak buat lipat. lipat ke? Saya nak buat lipat tapi orang kata nak lipat buat apa? Mesti ada kesalahan nanti kan? Abang ni baik sangat Abang JPJ. Nampak motor ni jangan tahan Okey, kita dah sampai kat part yang kita nak tengok sekarang. Okey kita dah sampai part yang paling penting sekarang ni. Cuba cerita pasal exhaust. Exhaust okey. On asal sebenarnya exhaust standard tapi dia tukar exhaust letup-letup sikit lah orang kata. Ala-ala BMW gitu. Ada bunyi letup-letup je walaupun dia tak tune, tak mapping, masih ada bunyi letup-letup dia. Ni full system ke atau tukar dari tengah ke atau belakang saja? Ini full system. Exhaust Ultrafobik full system. Nampak tu. Satu pipe sekali satu set. Kalau pipe asal dia tabung dia tengah-tengah bawah tu besar. Ini dia straight je. Straight lah. Yes. Patut bising. Silencer dah buka. Oh dia patut ada silencer. Tapi dah buka dah. Kalau pasal silencer tak dengar. Slow sangat. Okey apa kata kita pula. Apa kata abang payung bunyi motor abang? Boleh apa dah boleh. Kita dengar tapi standard je lah bunyi pun. Okey lah sedap dia dengar dua dapur Sekejap kita letak jauh sikit. Lepas tu saya duduk sebelah. Dua dapur kalau rem sedap. Kalau satu dapur rem dekat event je okey. Kia ni soalan cepu mas orang kata. Ya. Berapa banyak kali jumpa JPJ? JPJ Ke tak pernah lagi? JPJ belum lagi. Kita jumpa JPJ depan kita U-turn balik. Kalau Patah polis? jalan lain. Kalau polis setakat ni baru 2 kali lah. Polis kata sisi berapa? Lepas tu saya jawab 250. Lepas tu polis kata okey jalan-jalan. Macam tu je lah. Oh dia tak ni. Sebab cover set macam BMW kot. Aduh polis pun. So kalau korang tengok memang menarik. Korang boleh komen Korang boleh rate 1 sampai 10. Memang tengok dari jauh pun memang nampak macam BMW Sebab BMW kan dia punya signature kan biru putih. Gila. Hey. Okay, last but not least. Ni akhir Ya. Dalam ada tukar tak? Dalam tak ada. Kita tak main engine semua. Kita main standard sebab kita nak pakai lama motor ni. Sayang. ECU? ECU standard lagi. Ya je. Kira dia punya ni
air filter semua still standard ke macam mana? Masih standard lagi. Kira exhaust je lah. Exhaust saja dengan cover set lah yang dah tukar. So kalau macam performance je tambah exhaust, biasa kalau R25 saya tahu saya lah, top dia paling ringan boleh dapat pun 1718. Kalau ni berapa? Kalau macam saya tak pulas habis lagi. Ya ke budak ni macam tak boleh percaya. Betul. Saya tak pulas habis. Saya tak berani sebab solo ride kan. Okey. Takut apa-apa jadi. So kita pulas sampai 165 je. Tu je boleh. Aku tak tahu nak percaya ke tak budak ni. Hari tu macam rasa kejap pun sampai Terengganu daripada KL. Tak tahu lah. Okay betul lah? Tak tipu lah. Tak baik tipu bulan Syawal. Betul. Masih raya lagi. So korang boleh komen Memang nampak menarik motor ni berbanding motor aku. Oh, motor aku menarik kan. Kau mengajukkan aku yang tak boleh balik lagi. Okay, itu saja daripada saya untuk konten kali ni. So apa-apa pun korang boleh komen lah motor ni macam mana. Memang menarik. Memang first time aku nampak, memang aku kata paling menarik. Sebab R25 kan, nampak macam BMW. Kalau kau bawa pergi mana-mana tempat pun awal pandang. Betul tak? Betul. Kalau kat traffic light orang selalu pandang BMW ke. Orang tak kisah 4 dapur ke, 2 dapur ke, 1 dapur ke, orang tetap pandang. Bang, terima kasih. Okay, terima kasih banyak review motor. Jangan lupa like, comment, share, support video. Awal sangat ni. Rasa macam nak beli pula. Ibu ayah kalau tengok video ni Aziz nak beli tau. Amin. So apa-apa pun macam cakap tadi lah, subscribe and like. Yang penting komen. Untuk video seterusnya tak aku pen long game. Apa-apa pun terima kasih pada Honest sebab sudi meluangkan masa bersama saya review motornya sendiri. Dan ya, macam biasa hujung video review aku akan record cinematic. Tak lah cinematic ke speed ram ke, macam tu lah. Apa pun layan.